memang asingkan untuk kerosakan pokok, untuk musuh makan dengan orang tetamu datang makan. Baik. 80% je Pak Din bagi ke anu untuk Pak Din. Okey, rasa dulu sikit. Sini apa macam haiwan perosak Pak Din, apa dia punya cabaran Pak Din? Kurang Manisnya. manis. Okey, rasa je. Freshnya. Macam inilah Pak Din kalau bagi tetamu makan macam ni. Apa saja? Saya Pak Din macam ni cara layanan. Tengok juicy. Meleleh-leleh. Ada ada. Makan dulu. Memang tengah keluar ni. Oh, tu semua tu. Betul Pak Din di keluar ajak dia kata tunggu jap kata. Bagi saya. Alah tadi ada balance, ada orang tengah ambil tadi kat sana. Oh. Ni dia orang ambil kat sini. Yang benih MD Thomas ni. Dia dalam setahun tu dia Pak. Oh, pilih je nanti adik tu ambil. Pilih. Saya cameraman. Satu pada tangan. Pilih adik tu saya nak pilih kan. Nanti Acik belanja lah. Tak apa, Acik beli jus pun dah cukup lah. Saya cakap cari yang bulat-bulat. Blok-blok besar-besar. Masya-Allah, masya-Allah. Okey ke apa? Ha? Okey dia tu. Ni okey tak ya? Okey dia. Kalau saya okey je. Jadi jualan hari ini 14 hari bulan 6. Boleh datang kebun Pak Din. Search homestay di Nanas Bapa. Jauh datang ni.